Assalamualaikum geng. Bersama saya lagi Pablo Hakim. So guys, di pagi pukul 6.30 pagi ni, apa Pablo nak buat hari ni? Pablo nak basuh basikal saya ni. Kau tahu tak, daripada first day Pablo makan sampai hari ni. Hari ni pun nak basuh. Kesian memang dah berdebu sangat-sangat lah. Tayar, dia punya sport rim pun memang dah kotor. So, saya akan guna air pipe tu dengan basuh ni. So, nak tengoklah berapa lama, berapa minit yang Pablo perlukan untuk bersihkan sebesar alam ni. Okay, kita nantikan. Kalau nak tengok apa jadi, nantikan sampai habis. Okay, let's go. Tengok the result guys. Tengok the result. Okay guys, look the result guys. Nampaklah berkilat sikit kan. Tadi berdebu guys. Nampaklah kilat-kilat sikit. Okay lah. Cuma saya tak ada, Pablo tak ada benda yang boleh mengilatkan sikit basikal. Tapi okey lah. Cantik lah kan. Cantik lah. Okay guys, so kalau kau suka dengan video ni, kau boleh like, boleh komen, boleh share dan boleh subscribe. Tapi kalau korang baru tengok, kau boleh ajak sekali kawan-kawan korang untuk tengok video ni. Tak, saya, Pablo tak halang. Kalau kau nak support Pablo tak halang. Tapi tolong guys, tolong guys.